Salam sejahtera kepada semua. Tajuk video hari ini ialah membincangkan tentang sumber semula jadi. Sumber semula jadi merujuk kepada segala bahan, tenaga dan unsur yang wujud secara semula jadi dalam persekitaran tanpa dicipta oleh manusia dan boleh digunakan untuk memenuhi keperluan hidup serta aktiviti ekonomi. Contohnya termasuk air, tanah, hutan, mineral, petroleum, gas asli, cahaya matahari dan angin. Sumber semula jadi boleh dibahagi kepada dua kategori utama. Yang pertama, renewable resources seperti air, tenaga, solar, angin dan hutan yang boleh dipulihkan secara semula jadi dalam tempoh tertentu. Yang kedua, non-renewable resources seperti petroleum, arang batu, gas asli dan mineral yang mengambil masa berjuta-juta tahun untuk terbentuk. Sumber semula jadi memainkan peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi kerana ia menjadi input utama dalam sektor pertanian, perindustrian, tenaga dan pelancongan. Namun, eksploitasi yang berlebihan boleh menyebabkan pencemaran, kemusnahan ekosistem dan kehabisan sumber. Kesimpulannya, sumber semula jadi bukan sekadar anugerah alam tetapi aset penting kepada ekonomi, ekosistem dan kehidupan manusia. Oleh itu, pengurusan secara mampan amat diperlukan agar sumber ini terus terpelihara untuk generasi masa kini dan masa hadapan. Sekian, terima kasih.